I hilang rumah, I hilang duit, I hilang masa, I hilang tenaga, I hilang air mata. Semua I hilang. Hai, nama saya Mimi. Saya berumur 25 tahun. Sekarang saya tinggal di Lembah Kelang dan dah berkahwin. Sekarang saya bekerja di Selangor lah. Masa tu saya cari rumah yang dekat dengan public transport. Saya nak sewa rumah dengan my sister. Boleh muat dalam 4 orang sebab kalau 4 orang share satu rumah sewa, bolehlah jimat bajet sikit untuk sewa. Husband kakak saya dia jumpa dekat. Mula-mula saya pelik sebab selama ni saya search dekat punya website tu tak jumpa pun iklan ni. Lepas tu tiba-tiba dia jumpa. Jadi I fikir mungkin ni rezeki dia lah jumpa iklan tu. Lepas tu harga pun memang lagi murah daripada iklan yang lain. Sebab saya cari rumah dekat area Ceras. Mostly dalam 2,000 tapi yang tu less than 2,000. Too good to be true. Tapi masa tu I fikir let's just pergi tengok dululah. Agent tu dia pakai profile picture not dia punya gambar tau. Tu pun dah satu red flag bagi saya. Sebab okey lah, biasanya kalau you berurusan dengan property agent, diorang akan guna gambar diorang sendiri, diorang akan kenalkan diri diorang in a proper way. Problem di sekarang ni, kita orang dah pergi tengok rumah tu. Orang yang akan pergi viewing dengan kita orang ni, dia kenalkan diri dia sebagai pekerja part time. I perasan yang kunci and card yang dipegang ada macam tag yang menunjukkan it's like Airbnb punya. Rumah tu memang cantik sangat-sangat. Bila kita orang balik, dia cakap dekat kita orang, kalau you guys nak berkenan, cepat-cepatlah bayar booking punya deposit. Dia macam rush kita orang. The day yang I betul-betul realise I nge-scam is on my moving day untuk pindah rumah. Malam sebelum tu, kita orang kan macam dah deal dengan agent tu, cakap nak pindah esok. Malam tu dia cakap tolong transfer the rest of the balance security deposit tu dekat account dia. Esok pagi tu agent tu kan macam tahu yang kakak I transfer dulu the rest, and then dia orang start buat alasan. Masa yang I tunggu dia cakap dia nak pergi talk dengan orang account tu, I dah rasa yang I kena scam. Masa tu kakak I kerja, I nak cakap dengan dia tapi dia tengah kerja, so I tak nak trouble-kan dia. Malam tu lepas dia balik kerja, husband dia send kita orang satu link, which is Airbnb link. I pun check Airbnb punya landlord, dia cakap yes, it's available. Maksudnya rumah yang kita pergi viewing tu, diorang book rumah tu from Airbnb. Masa kena scam ni, semua benda I rugi. I hilang rumah, I hilang duit, I hilang masa, I hilang tenaga, I hilang air mata. Semua I hilang. On the way kita nak pergi pada polis tu, kakak I call nombor yang Airbnb tadi tu bagi. Orang ni dia macam aunty lah, kot suara dia macam aunty sikit. Lepas tu dia cakap, sebenarnya sebelum awak call ni dah ada seorang dah yang macam ni, tapi dia cakap tak ada pun polis call dia. So kita pergi report polis. Polis tu cakap yang dia referkan case tu kepada another branch of police. So diorang just ambil details. Setiap kali I tanya, apa update? Mananya polis tak tolong pun. Masa tu memang I down teruk sangat lah. So apa yang I buat lepas big breakdown tu, I start dari mula lah. Sebenarnya lepas I kena scam tu, banyak lagi case yang I baca dekat social media, and most of procedure diorang tu semua sama je macam I. Usually kalau rumah sewa, diorang akan berdaftar under LPPEH. Biasanya setiap agent diorang ada REN number. REN number tu biasanya dia start dengan kod REN, and diorang ada expiry date. Make sure walaupun you dah viewing rumah, tapi you jangan bayar lagi. Last sekali, agent dia jarang lah pressure you sebenarnya, kecuali memang dia nak commission dia cepat masuk. Message kepada scammer tu, I rasa you dah dapat banyak gila from your way of scam. Thank you juga sebab sedarkan I yang benda yang jadi tu ada hikmah di kan. Tapi benda ni buat I lebih aware lah dalam hidup I. Benda yang berlaku ni mematangkan kita.